Eh, 1 tambah 3 bahagi 5 berapa? 5. Apa hal 5 pula? Habis tu apa? Alah. Dah kau buat soalan yang ni. Yang tu tak payah buat. Mila nak kepada Harun. Maka Harun tempat kosong ayah kepada Mila. Apa jawapan dia? Mila adalah anak kepada Harun. Maka Harun adalah tempat kosong kepada ayah Mila. Dia bagi pilihan jawapan ni. Ada 4 jawapan. Apa dia? A. Pakcik, B. Saudara, C. Janda, D. Nama. Tenang sangatlah. Macam tu dah terang-terang dia bagi pilihan jawapan. Di situ kita dah boleh baca. D lah, nama. D. Janda ya. Bukan C ke janda? D nama. Tadi C janda. Janda ya. Tak ada lelaki. Suka hati dia nak pergi mana? Kau iya pun nak pergi mana? Janda ni tak boleh suka-suka hati main tukar-tukar macam tu. Kan? Janda ya. Walaupun tukar-tukar, tak semestinya tak setia. Kau tak payah buat soalan janda ni. Janda ni bahaya. Kau buat soalan ni. Soalan.